Hai, Assalamualaikum kesayangan Bonda Cinta. Apa khabar semua? Yang sihat terus sihat, yang sakit Bonda Cinta doakan semoga cepat sembuh. Hari ini Bonda Cinta nak bagi satu lagi petua untuk hancurkan batu karang dalam buah pinggang. Sediakan beberapa hirisan nenas yang manis ya, bukan yang masam. Ambil empedu, ambil dia punya empulo sekali ya, dengan empulonya sekali. Barli dalam satu genggam ya. Barli dalam satu genggam. Dan juga setengah biji lemon kita nak ambil jusnya sahaja. Okey. Barley tu nanti kita rebus dengan 5 atau 6 gelas air ya sampai kembang, dan airnya nanti kita ambil, kita tapis, kita sejukkan dahulu ya. Nanti kita akan kisarkan nenas dengan perahan jus lemon tadi dengan air rebusan barley. Kita kisarkan ya. Dah kisar, kita akan tapis dapat macam ni, dan kita akan pecahkan 3. Ya, simpan dalam peti ais. Kita minum 3 gelas untuk 1 gelas sehari untuk 3 hari berturut-turut. Lepas tu minggu depan kita buat lagi hal yang sama, benda yang sama, dan kita buat lagi sehinggalah batu karang itu hancur dan keluar sedikit demi sedikit melalui saluran kencing kita. Ya, jadi sekadar ikhtiar, insya-Allah jika serasi Allah bagi kesembuhan jua. Insya-Allah. Kita minum bila-bila masa. Okey, jemput minum semua. Terima kasih banyak-banyak support Bonda Cinta. Okey, bye-bye. Love you all. Bye.